sumbangkan kepada Pusat Penjagaan Pertubuhan Anak Yatim Al-Khair Setamat. So kita akan beli barang-barang asas lah ataupun barang-barang kering nak berikan kepada mereka. So let's go. Selesai sudah hari ini kita punya misi bantuan kepada Rahmat Ramadan, kepada Pusat Jagaan Pertubuhan Anak-anak Al-Khair Seremban. So sempena Rahmat Ramadan ni kita harap dengan sumbangan daripada semua pihak yang kami kumpul. Terima kasih banyak-banyak dan kami telah salurkan pada hari ini. Inilah mereka yang menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum.